Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Menjelang sambutan Hari Raya dan dengan hanya berbaki sekitar seminggu sebelum bulan Mac berakhir, perhatian kini beralih kepada bulan April 2026 yang bakal tiba tidak lama lagi. Seperti kebiasaan, Bulan Baharu membawa bersama pelbagai bantuan kewangan yang dinantikan oleh rakyat Malaysia yang layak. Dalam laporan kali ini, kita akan melihat senarai bantuan yang dijangka disalurkan sepanjang bulan April. Bantuan pertama ialah sumbangan asas rahmah atau SARA 2026 bagi bayaran bulan keempat. Bayaran ini dijadualkan bermula pada 1 April 2026. Apa yang menarik, terdapat pelarasan kadar bayaran bagi kategori tertentu bagi penerima yang baru disahkan dalam sistem e-Kasih sebagai miskin atau miskin tegar. Sehingga 31 Januari 2026 kadar bantuan akan dinaikkan. Isi rumah yang sebelum ini menerima 100 akan menerima RM200. Warga emas tanpa pasangan yang sebelum ini menerima RM50 akan meningkat kepada RM150. Manakala golongan bujang berumur 21 hingga 59 tahun akan menerima RM100 berbanding RM50 sebelum ini. Namun begitu, perlu ditegaskan bahawa kenaikan ini hanya melibatkan penerima yang baru disahkan dalam e-Kasih sahaja. Penerima sedia ada akan terus menerima kadar bantuan seperti sebelumnya. Seterusnya ialah bantuan budi diesel yang dijangka dikreditkan sekitar 8 April 2026. Buat masa ini, bayaran interim tambahan RM100 masih dijangka diteruskan. Ini bermakna penerima berkemungkinan menerima jumlah keseluruhan RM300 bagi bulan tersebut. Walau bagaimanapun, keputusan muktamad bergantung kepada pengumuman rasmi kerajaan, terutamanya jika berlaku perubahan harga diesel semasa yang boleh mempengaruhi kesinambungan bayaran tambahan ini. Bantuan ini khusus kepada pengguna kenderaan diesel dalam sektor tertentu seperti petani, nelayan dan pekebun kecil di Semenanjung Malaysia. Sabah, Sarawak dan Labuan tidak terlibat kerana harga diesel di sana masih bersubsidi. Bantuan seterusnya ialah bayaran bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk bulan April, bayaran dijangka kembali kepada jadual asal iaitu sekitar 10 April 2026 selepas bayaran bulan sebelumnya diawalkan sempena perayaan. Antara bantuan di bawah JKM termasuk bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, allowance OKU dan bantuan AM. Selain itu, bayaran sumbangan tunai rahmah fasa 2 bagi pemohon baharu dan rayuan juga dijangka bermula sekitar 30 Mac 2026 dan berlanjutan ke awal April. Status kelulusan masih belum diumumkan dan dijangka hanya diketahui hampir dengan tarikh bayaran. Penerima dinasihatkan untuk sentiasa menyemak status permohonan melalui portal rasmi kerana sebarang perubahan atau kemaskini akan dipaparkan dari semasa ke semasa. Dalam masa yang sama, kemaskini maklumat bagi penerima STR sedia ada masih dibuka. Walaupun tidak wajib, kemaskini digalakkan bagi memastikan kelayakan dan jumlah bayaran yang tepat untuk fasa seterusnya. Akhir sekali, bantuan sara hidup bagi golongan nelayan darat, nelayan laut dan veteran ATM juga dijangka diteruskan seperti biasa. Nelayan darat menerima RM250, nelayan laut RM300 dan veteran ATM RM500. Pembayaran lazimnya dibuat pada minggu pertama atau kedua setiap bulan. Secara keseluruhan, bulan April 2026 dijangka menyaksikan pelbagai bantuan kewangan diteruskan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Sebarang perkembangan terkini akan dikongsikan dari semasa ke semasa.